Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Salam bersua pemanis kata, kini bermula budaya tradisi. Hebat perketi, pintar bicara, perkenal diri ayuh dengari. Nama diberi Nur Irdina Hadijah binti Muhammad Sabri, merupakan murid tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Megah. Dan kod sekolah saya ialah BEA 8622. Bakau ditanam pinggiran muara, mekar bunganya ambil setangkai, berkongsi ilham berulang bicara, cerita hamba simpulan dirungkai. Mari kita sama-sama memahami dan mendalami sebuah karya yang penuh nilai dan pengajarannya. Berbalik kepada topik yang awal, segala-galanya bermula dari sebuah keluarga yang dimuliakan oleh Allah. Lahir seorang puteri yang mulia. Beliau adalah sosok wanita yang dijadikan teladan sejak zaman berzaman. Taatnya kepada Allah, patuhnya kepada Nabi Muhammad, setianya kepada suami dan sayangnya kepada anak-anak. Beliau adalah Fatimah, puteri Nabi Muhammad, puteri yang dijanjikan syurga. Buku yang menceritakan kisah indah dan sempurna ini telah diterbitkan oleh Zahiruddin Zabidi dan PTS Publishing House pada 28 Januari 2014. Buku ini merangkumi seluruh alur cerita dalam 192 muka surat yang bercetak, iaitu sebanyak 16 bab. Naskah ini juga berjaya mendapat majority rating 4.4 bintang daripada pembaca sendiri. Sebelum kita membelik setiap perkataan-perkataan baik yang terdapat dalam buku ini, marilah kita bersama-sama meneliti segenap luaran fizikal yang dipersembahkan. Jika dilihat di muka hadapan buku ini, memaparkan tajuknya iaitu Fatimah Kisah Puteri Nabi. Seterusnya, buku ini menggunakan dua ton warna yang berlainan, iaitu warna merah dan warna putih. Sejujurnya, bagi saya, penggunaan warna-warna ini sangat sesuai dengan konsep dan tema yang akan dibincangkan pada hari ini. Hal ini kerana menurut kajian, maksud warna putih ialah menunjukkan kesucian, manakala warna merah pula menunjukkan keberanian dan kesungguhan. Sama seperti Fatimah, seorang wanita yang bersifat lemah lembut, cerdas dan sangat berani. Mari kita bersama-sama kenali penulis karya ini, iaitu Zahiruddin Zabidi. Zahiruddin Zabidi atau nama penuhnya Ahmad Zahiruddin bin Muhammad Zabidi, lahir pada 4 November 1977. Anak kelahiran negeri Kelantan ini ialah seorang penulis yang terkenal di Malaysia. Beliau tidak menumpukan pada satu-satu genre dalam penulisan sahaja. Beliau banyak menerbitkan pelbagai genre penulisan seperti novel, buku motivasi dan Islamik. Puisi-puisi, artikel dan cerpennya mendapat ruangan dalam Sangkar Kreatif Berita Minggu, ruangan Sastra Budaya, Harakah, Tablet Siasah dan Tunas Cipta. Zahiruddin Zabidi menulis dengan detail tentang berbagai aspek kehidupan Fatimah, mulai dari masa kecilnya di Mekah, bagaimana ia tumbuh dalam rumah tangga kenabian yang penuh dengan kasih sayang, kebijaksanaan, hingga peranannya sebagai seorang isteri kepada Ali bin Abi Talib dan ibu kepada Hasan dan Husin. Buku ini juga mengeksplorasi hubungannya yang mendalam dengan ayahnya, Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana ia menjadi teladan bagi wanita Muslim dalam kesederhanaan, kekuatan iman dan ketulusan hati. Sejujurnya, ini merupakan antara karya beliau yang begitu menambat di hati saya, Fatimah Kisah Puteri Nabi. Melalui bab-bab awal, kita dikenalkan dengan seorang hamba Allah yang bernama Muhammad, iaitu anak kepada Abdullah dan Aminah, cucu kepada Abdul Muttalib dan anak saudara kepada Abu Talib. Beliau dipertemukan dengan seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khalid. Khadijah merupakan tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Mereka telah berkahwin dan telah dikurniakan 4 orang cahaya mata. Kemudian lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Fatimah Az-Zahra, iaitu anak bungsu kepada Nabi Muhammad dan Sayyidatina Khadijah. Beliau terkenal dengan nama Az-Zahra yang bermaksud putih berseri.
banyak ujian dan cabaran yang telah dihadapi oleh Fatimah. Sebagai contoh, dalam bab 8, beliau telah diuji dengan kehilangan ibu tercintanya. Beliau sabar dan tabah dalam menempuhi musibah kematian ibunya. Fatimah telah menguruskan segala keperluan ayahandanya, daripada urusan makan, minum sehinggalah keperluan dakwah baginda. Fatimah jugalah yang mempertahankan dan membela ayahnya saat diperlakukan teruk oleh kafir-kafir Quraisy. Fatimah juga telah digelar Ummi Abiha yang bermaksud emak kepada ayahnya. Oleh sebab bebanan dan tanggungjawabnya adalah seberat seorang ibu yang menjaga anak-anaknya. Pada bab 10, diceritakan bahawa Fatimah merupakan wanita yang cantik rupa parasnya. Beliau ialah sebaik-baik contoh muslimah, anak kepada ibu bapa dan kebanggaan orang keseluruhannya. Ramai pemuda maupun pembesar Quraisy yang memasang angan-angan untuk mengahwini puteri Rasulullah itu. Namun, Rasulullah telah menolak lamaran-lamaran mereka kerana baginda telah diamanahkan oleh Allah bagi mengahwinkan Fatimah dengan seorang pemuda yang terpilih. Pada bab 11, Fatimah telah disatukan dengan seorang pemuda yang hebat dan bijak. Pemuda yang sanggup menggantikan perbaringan Rasulullah yang dirancang bunuh oleh kafir Quraisy. Beliau ialah Abi bin Abi Talib. Fatimah adalah seorang isteri yang solehah dan taat akan suaminya. Walaupun mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan penuh perjuangan, tetapi mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Mereka adalah pasangan yang dijamin syurga. Mereka juga telah dikurniakan dua orang cahaya mata, iaitu Hasan dan Husin. Justru itu, saya memilih buku ini bukan sahaja tentang konteks agama, tetapi buku ini juga memberikan konteks sejarah dan sosial pada masa itu, sehingga pembaca dapat memahami lebih baik tantangan dan situasi yang dihadapi oleh Fatimah dan keluarganya. Dengan gaya naratif yang mudah difahami, Zahiruddin Zabidi berhasil menggambarkan Fatimah sebagai sosok wanita yang bukan hanya menjadi contoh kepada kaum wanita, tetapi juga bagi seluruh umat Muslim dalam menjalani kehidupan yang berlandaskan iman dan moral. Di samping itu, dalam buku ini terdapat nilai dan pengajaran yang boleh dipelajari. Sebagai contoh, nilai yang ditekankan dalam buku ini ialah nilai keberanian. Nilai ini memberi inspirasi kepada saya dan kita semua untuk terus berani dalam mempertahankan hak dalam apa jua situasi yang dihadapi. Selain itu, nilai kasih sayang juga telah ditulis dalam buku ini. Sebagai contoh, walaupun beliau adalah seorang yang berani dan tegas dalam mempertahankan hak agama, beliau tidak lupa akan tanggungjawab dan peranan beliau sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya, isteri kepada suaminya dan anak kepada ayahnya. Sebagai seorang wanita, saya tersentuh dengan ketabahan Sayyidatina Fatimah kerana beliau adalah seorang yang bertanggungjawab dalam menguruskan segala keperluan Rasulullah setelah kehilangan ibu tercintanya. Terutamanya, saya seorang pelajar, perkara itu sudah menjadi tegal biasa kepada saya untuk sentiasa cekal dan tabah dalam menghadapi sesuatu ujian demi mengejar cita-cita. Akhir kata, saya mengesyorkan buku ini buat semua lapisan masyarakat, terutamanya kaum wanita, kerana kisah Fatimah ini banyak diceritakan oleh golongan ilmuwan sebagai contoh keberanian seorang wanita yang diperkatakan. Malahan, ada juga yang menciptakan lagu tentang Fatimah, iaitu keluaran kumpulan UNIC pada tahun 2020. Jelaslah bahawa Fatimah seorang muslimah yang telah banyak memberikan inspirasi kepada kita semua, terutamanya kaum wanita. Secara tidak langsung dapat menyedarkan golongan masyarakat bahawa wanita juga mampu berdiri sendiri dan mampu berdikari. Fatimah, kisah puteri Nabi, adalah bacaan yang menginspirasi, menggugah emosi dan mendidik, yang mengajak pembaca untuk merenung kembali nilai-nilai kebajikan, keteguhan iman dan dedikasi terhadap keluarga serta agama. Harapan saya agar penulisan dan penerbitan buku ini masih diwujudkan di kalangan masyarakat setempat kerana ianya merupakan salah satu elemen dan usaha yang sangat baik yang perlu diteruskan bagi generasi akan datang.
Lantaran daripada itu, jika anda semua ingin mencari sebuah karya yang membuatkan anda tersentuh dan bersemangat, maka saya mempersembahkan buku Fatimah Kisah Puteri Nabi dengan hanya berharga RM16 sahaja di Semenanjung dan RM18 sahaja di Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, anda boleh mendapatkan buku ini di platform atas talian seperti Shopee dan TikTok Shop atau PTS yang berdekatan. Saya akhiri bicara dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, salam nadi ilmu, amalan membaca.